Pakai modal ni saling menang. Ya, oh tak pakai modal? Ya, aku pakai modal semalam. Tak pakai modal tak? Semalam aku pakai modal. Ya Allah. Sebab tu nampak tak selekeh sebab pakai modal. Ya ke? Tak apa. Kali ni aku rasa kita menang. Boleh. Ya. Tengokkan, saksikanlah. Asyik. Banyak tahi lalak mu hari ni. Banyak tahi lalak mu hari ni Saya minat Alifan tapi saya confused dah nak dia belah mana. Saya letak situ semua. Bagus. Aku memang suka kat dia tu. Nak sakut kat telinga ke? Ha. Bagus. Dia pasir selipar tu kenapa? Ya. Wih, kreatif ah. LV. Oh. Sila perkenalkan diri. Nama saya Putri. Nama apa? Nama saya Putra Iskandar Al-Had Al-Mikail. Oh, nama panjang. Panjang Ya, panggil Put. Panggil Put. Put dengan Put lah ni. Put. Put. Ya. Okay, asal mana Put? Kita sana Asal boleh, Dik. Ini orang selekeh yang kau ajar. Asal boleh Okay, trademark boleh tahu trademark? Ya. Trademark nampak je jenis tapi banyak pitih. Wah. Pinjam 100. Satu tu. Kasih tak? Terima kasih terima kasih. Ambil bola. Yang dia bagi masa dari hidung tu. Dia ambil yang baru. Dia ambil yang baru. Okey. Pupun Fatin, ini memang selekeh teruk. Sebab kaki tu memang betul-betul main dengan apa? Dia satu one set. One set. Memang kreatif ah. Tapi Nazrul pakai macam ni pun nampak handsome. Tu lah. Sebab dia muka Alifan. Dia bila muka macam Alifan ni memang tahu lah. Biasalah. Makan ni sama. Okey. Ada komen lagi? Ada dah. Jadi handsome ah? Tak ke? Dah. Tak ada handsome? Dah. Tapi nak tanyalah, boy tu dah bersiap ke? Kalau ya cengkal macam tu. Dia memang macam tu. Kau ni kurang ajar kau Wajar lah. Aku dah keluar confident tadi. Tahu. Kenapa Okey. Untuk Put. Cepatlah. Lambatlah. Okey, untuk Puput bagi aku okey, memang nampak selekeh. Okey. Dah lah tu benar. Cuma kombinasi bintik-bintik dekat muka tu kita tak nak lah. Terutamanya kat bawah ni memang kita tidak memerlukan lah. Arif ada. Ada tak? Wow, bagus dia orang. Peminat Arifan. Mau bintik-bintik kau tu tak ada kat hidung kan. Kalau dah pukul lah.